Alright, sekarang dah masuk Februari 2026. Korang mesti ada set goals kan, ada buat vision board, ada buat New Year's resolution yang apa benda yang kita nak achieve tahun ni. Tapi tengok-tengok, dah masuk Februari dah, kita tak mula lagi kita punya result. Ini normal, 80% orang yang set goals, dia orang set goals yang salah. So korang tengok video ni, aku akan bagi tahu macam mana aku set goals setiap tahun supaya aku dapat achieve at least 80% daripada apa benda yang aku nak achieve. Kalau bukan dapat achieve pun, dia dah sampai ke arah 80% untuk achieve benda tu. Tak apa kalau korang rasa macam dah Februari ni aku tak mula apa-apa lagi, tak apa, masih sempat lagi. Dengan cara aku ajar ni, korang tak payah tunggu sampai setahun untuk achieve apa yang korang nak achieve. Okay, bagi aku, kau kena set jangan banyak sangat goals. Banyak orang set banyak sangat goals. Kalau pergi jumpa manager ke, guru-guru ke, financial trader ke apa, dia akan suruh list down 10 goals yang korang nak achieve tahun ni. So korang tulis lah 1, 2, 3. Lepas tu dia kata 3 je, takkan kau tak nak capai banyak lagi. So korang dipaksa untuk tulis lagi 7. Padahal benda tu benda-benda yang macam isi je lah, asalkan boleh isi tempat kosong. Macam contoh, aku nak belajar Mandarin, ataupun aku nak jadi pilot lah, ataupun aku nak jadi doktor lah. Benda tu banyak sangat benda. Kita ni, bagi aku lah, lagi senang nak achieve kalau kita hanya ada satu je goal. Cuba fokus satu sahaja goal dan jangan bagi masa yang panjang sangat untuk achieve tu. Contoh, setahun, 12 bulan. Aku rasa tu panjang sangat. Goals kita boleh achieve dalam masa yang singkat, iaitu 3 bulan. Set goals yang kita boleh achieve, yang mencabar, yang buat kita excited dalam masa 3 bulan. Itu tips nombor 1. Set goals satu sahaja untuk kita achieve dalam 90 hari yang akan datang ini. Okey, nombor 2, cara nak achieve goal ini adalah kita kena break it down. Kita kena kecilkan tugas-tugas dia jadi sangat kecil sampai kita pun rasa macam betul ke ni? Ni macam tak menuju ke arah goal aku pun, tapi sebenarnya betul. Okey, contoh korang nak set target untuk dapat lari marathon 10 km dalam masa setengah jam. Okay, so korang break it down kecil sekali dalam banyak-banyak task yang kecil. Paling kecil sekali lah. Contoh, nombor 1, cari kasut running. Nombor 2, beli kasut running. Nombor 3, pilih dekat mana kita nak lari. Lepas tu nombor 4, set, okay, hari apa aku nak training. Selasa, Khamis, Ahad. Okey, itu tugas yang starting sebelum korang start betul-betul training, iaitu lari hari Selasa ni. So break it down jadi kecil-kecil sampai sebenarnya korang dah memang menuju ke arah goal tu, tapi korang rasa macam alah ni part senang. Ya, part senang lah yang selalunya orang tak mula-mula pun. Diorang akan cakap macam aku nak pergi running tapi aku tak ada running shoe. Kita start dengan tengok kat Shopee dulu running shoe. Itu yang paling senang. Bukan beli lagi pun, just tulis list down running shoe mana, 3, 4, 5 running shoe. Slowly korang complete task-task kecil tu. Lama-kelamaan tengok aku dah tengah berlari dah ni. Okay, itu rahsia dia. Break it down to small pieces. Okay, nombor 3 adalah kita terlalu fikir sangat tentang results. Saya tahu kalau kita bekerja dekat tempat company, diorang akan push tau. Diorang tanya, mana ni asal tak dapat sales sejuta. Okay, itu memang upper management punya, diorang kena menjawab lah. Tapi bila dah break it down kepada senior manager, senior exec, lepas tu orang yang menjalan ke kerja tu lah, orang yang execute kerja tu lah, executives tu, dia akan jadi task dia paling makin lama makin senang kan. Itu sama je konsep dia. Kalau kita nak achieve kita punya goal, kita kena fokus kepada actions kita. Kita tak boleh fokus sangat kepada results. Kita kena fikir pasal fokus buat action setiap hari. Daily task yang kita kena buat, non-negotiable, yang memang kita kena buat. Macam contoh, aku untuk grow YouTube channel ni, target aku adalah nak dapatkan 10,000 subscribers dalam masa 3 bulan ni. Dan aku tak boleh control orang subscribe ke tak. Tapi apa yang aku boleh control adalah aku boleh shoot video ni, aku boleh edit, aku boleh post. So aku punya fokus tahun ni adalah untuk post 2 video yang berkualiti, yang membantu orang, yang bagi information yang bagus. 2 video seminggu. Aku fokus tu je. InsyaAllah results akan datang. Tapi jangan buat benda yang sama je setiap minggu. Macam contoh, aku buat satu video yang macam ni, lepas tu
aku tengok tak ada results lah, janganlah aku continue je buat video macam ni. Kita kena improve video-video aku kena improve step by step. Macam contoh aku rasa macam aku ni tak pandai bercakap, so aku kena practice bercakap, ataupun bila aku bercakap depan video aku banyak merepek sampai aku lupa point aku. So aku kena improve part tu sikit demi sedikit, lama-lama aku akan improve. Dan video ke 100 aku, ataupun in terms of kita nak buat achieve benda lain, larian ke 100 kita dah tak adalah kita mengah-mengah. Larian ke 100 kita dah jadi macam dia ni expert dah, sebab dia dah lari 99 kali. So sama macam aku dah buat video 99 video ke 100 aku akan jadi lebih cantik, lebih berkualiti, dan aku cakap lebih petah daripada first aku start buat video. Bila kena evaluate tu, ini adalah anggaran aku lah. Kita tak boleh macam buat satu video atau buat satu action dan kita rasa macam tak bagus lah, buat benda lain lah. Kita kena at least consistent selama 2 minggu atau 14 hari. Orang kata 21 hari kan untuk dapat habit kan, tapi aku rasa tu terlalu lama. 14 hari dah cukup untuk tahu sama ada action kita ni mendatangkan results ke tak. So kalau tak ada results yang apa yang kita nak, kita adjust sikit kita punya effort tu. Okay, nombor 4 adalah kita tak boleh nak depend on motivation. So video ni dikeluar pada Februari, bukan pada bulan Januari. Januari tu banyak orang penuh dengan motivation tau. Dia orang macam, aku semangat tahun ni aku nak jadi the best employee in the world, aku nak achieve KPI yang terbagus, aku nak buat sales yang paling tinggi. Selalunya lepas 30 hari kita akan dapat susah lah, sama je results ni macam tahun lepas, sama je macam Oktober 2025. Lepas dah habis motivation tu, itulah masanya kita akan, most of the time lah, 80% orang akan kalah. So kita tak boleh rely kepada motivation, kita kena rely kepada sistem yang kita dah bina. Sistemnya bagi akulah, untuk dapat goals yang kita nak, kita kena buat something yang kita suka buat. Macam contoh lah, orang nak dapat sale, orang lama-lama dulu diorang punya ajaran adalah kita kena ketuk pintu rumah ataupun ketuk pintu office dan tunjuk produk yang kita nak jual ni. Kita cakap, abang nak beli ke tak kan. Zaman tu dah bukan zaman sekarang. Mungkin it doesn't work anymore, mungkin dah tak berkesan dah. Jadi kita kena buat apa benda yang kita boleh buat consistently. Bukan semua orang boleh ketuk pintu orang, malu kot, susah kan. Mungkin korang pandai Google Ads, mungkin korang pandai buat phone call, mungkin korang pandai WhatsApp untuk dapatkan sale. So korang buat something yang korang selesa buat. Kalau kita dipaksa untuk buat something, kita boleh buat. Kita kena paksa diri setiap hari, rasa macam tak bestnya di kerja ni, tapi nak buat macam mana, kerja kan, kenalah buat. Mungkin results tu korang akan dapat, tapi after a while korang akan benam. Bagi aku, korang kena buat something yang korang suka tapi mendatangkan results juga. Bukan ada satu cara je macam nak dapatkan results tu, ada macam-macam cara. Dan bagi aku, buat something yang korang boleh rasa, yalah, aku boleh buat ni selalu. Dulu zaman aku buat sales, aku dipaksa untuk buat calls setiap hari. Penat, tapi aku buat juga. Memang dapat results, tapi after a while aku rasa macam aku tak boleh buat lah, aku tak boleh buat. So aku buat cara aku, which is aku attract orang untuk datang beli daripada aku. So bila aku buat macam tu, aku rasa macam dulu aku buat cold calls tu rasa macam bazir masa, tapi bagus untuk dapat experience. Tapi aku rasa macam baik aku buat cara aku yang aku selesa dulu. Mungkin orang yang ajar aku tu, manager aku tu, dia tak tahu cara aku ni can work sebab dia orang tak pernah try. Bila aku dah jumpa method yang aku buat ni, dah mendatangkan sales dengan banyak. Setiap hari orang datang tanya pasal quotation, macam mana nak beli, boleh tolong explain ke tak kan. Dan aku fokus on ni je. So macam aku cakap, korang kena build a system sendiri yang mendatangkan results. Maksudnya buat something yang korang sendiri boleh buat selalu, consistently, everyday. Consistency akan menang daripada just motivation. Nombor 5, cara yang kita macam mana nak achieve goal kita, paling senang, yang paling mudah adalah kita just kena write it down. Jot down lah. Guna iPad ke apa, guna pencil ke apa, just tulis, lepas tu kita gantung apa yang kita nak tu. Dia supaya kita tengok setiap hari, okay, ni adalah reason kenapa aku pergi kerja hari ni. Aku nak achieve satu goal ni je. In my case lah, aku punya goal sekarang adalah aku nak bawa family aku pergi holiday. So aku tulis dekat situ, holiday kat mana, tarikhnya bila, berapa aku kena spend, berapa aku kena buat untuk bawa diorang pergi holiday. Semua tu aku kena break it down. So itu goal aku untuk tahun ni.
dan tulis gantung dekat mana yang kita selalu nampak supaya dia remind kita kalau kita tengah malas macam okey lah, ini reason kenapa aku bekerja hari ni. Okay, last kali tips dia adalah cara macam nak achieve goal adalah kita kena build good habits, repeatable habit yang kita buat selalu, tindakan yang konsisten setiap hari. Lagi banyak kita buat je selalu, makin lama kita akan jadi master dekat habit yang kita buat tu dan kita akan dapat results. Banyak aku baca online dekat Threads, betul lah ni affiliate lah kan, affiliate dekat TikTok ke Shopee ke mana-mana, dia kata Ya, aku dah buat. Setiap hari aku post 3 video tapi tak ada sale lagi. Dah 7 bulan aku buat. lepas tu aku tengok lah dia punya video macam mana. Video dia daripada bulan pertama sampailah bulan ke-7 sama je style dia, sama je, tak ada improvement. Aku bagilah tips kan, sebab kawan kan, aku cakap lah buatlah macam ni, buatlah macam tu. Dia tak ubah-ubah pun. Jadi that's why lah, walaupun konsisten dia buat tapi tak ada improvement kepada benda yang dia buat tu, video-video dia buat TikTok affiliate ke, affiliate yang dia buat tu sama je, itu yang tak ada results tu. So after a while, kalau tak ada sale, lama-lama habit tu dia akan stop lah. Jadi untuk dapatkan consistent habit, kita jangan buat benda yang sama je, kita kena improve kita punya action tu, improve sampai kita pun rasa macam addicted untuk improve diri sendiri. So bila kita dah addicted untuk improve diri sendiri tu, kita akan rasa excited untuk buat benda tu selalu, sampai orang pun after a while dia tengok macam dia ni memang suka buat apa yang dia buat ni. Jadi nak tak nak aku akan rasa macam nak support dia, macam tu. So korang kena buat something yang sampai korang obsess dengan benda tu, sampai korang rasa obsess. Itu je beberapa tips yang aku nak share, yang aku belajar daripada 14 tahun of achieving goal, setting goals setiap bulan dalam bidang sales produk yang aku rasa paling susah dalam dunia ni. Sekarang my own new goals untuk tahun ini adalah saya nak bina YouTube channel ni. Sekarang ada 7,000 subscribers, plus minus ada 7,000 subscribers. Aku nak jadikan dia 10,000 subscribers dalam masa 3 bulan ni. Dan cara macam aku nak buat adalah aku kena post 2 video setiap minggu dan aku kena fokus on this sahaja. And at the same time, of course lah, bila kita nak build YouTube channel ni, cash flow dia tak adalah banyak lagi, tak dapat duit sangat pun aku buat video-video ni. Jadi aku kena supplement aku punya cash flow untuk bayar expenses lampu, elektrik, apa benda makan semua ni, dengan aku buat affiliate setiap hari. Bagi aku rasa senang je. Most of the time benda tu aku dapat diberi oleh seller-seller kan. Dia bagi kita pinjam, kita review, kita bagi balik. Ada some dia bagi terus, tapi most of the sellers ni dia bagi pinjam untuk review je. So kita tak dapat pun, most of the time tak dapat pun untuk guna. Okay, so aku kena fokus on 3 affiliate video sehari. Tak kisahlah satu video untuk satu produk ataupun 3 video untuk satu produk, asalkan ada 3 video affiliate keluar setiap hari. Dan aku nak baca satu buku baru tentang productivity atau finance ataupun leadership, something yang boleh membantu orang lain. Macam contoh aku akan baca buku tu, aku akan list down points-points yang bagus dan aku akan buat a video pasal buku tu, supaya kalau korang tengah on the way pergi kerja ke apa kan, pasal video aku, contoh diorang tak ada masa nak baca buku tu, diorang just tengok video aku, diorang akan dapat belajar sesuatu daripada buku-buku yang aku baca tu. So itu adalah aku punya plan tahun ni, bina YouTube channel ni up to 10,000 subscribers dalam masa 3 bulan, lagi 3,000 je, post 3 affiliate video setiap hari dan baca 12 buku baru dan tell people about it. So itu je lah aku punya goal untuk tahun ni. Fokus 3 goals sahaja, one big goal. 3 video ni sebenarnya adalah correlate dengan each other. So satu goal yang besar adalah untuk bina online presence lah, supaya aku dapat membantu orang dari segi education, share apa yang aku belajar tentang productivity, business, finance, dan kongsi pengalaman aku 14 tahun dalam sales sebelum ni. Okay, so guys, thank you siapa yang tengok video ni sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe dan tengok video aku yang seterusnya.